berlagak sebagai kerubi. Boleh Pak Haji lakukan itu semua? Kalau tak boleh, berterus terang. Saya boleh ganti. Apa kau pula yang nak ganti? Kalau tak mau saya yang ganti, dari hari ini, Pak Haji mesti dengar ajaran-ajaran saya. Kalau enggak, berhentikan saya. Jangan. Aku turut semua ajaran-ajaranmu, Samad. Asalkan Salma menjadi biniku. Aku malu aja. Jangan salah faham, Pak Haji. Berhutang kau. Kalau saya yang bawa, orang sangka Pak Haji tua-tua keladi. Orang mana sangka? Semua orang-orang tu. Tak percaya tanyalah. Aku malu dah. Akai adakah? Mana kereta? Tu, di sana. Macam tadi. Bagus. Makan. Ya. Sama dah. Macam mana tu? Okey, jom makan. Ini dulu. Jangan malu lah. Oh, iyalah. Ini malam ada penyanyi baru lah. Oh. Yang penyanyi jangan. Oh, jadi kita menang. Malamnya ada pedang pala. Oh. Nama main Helen. Oh, terima kasih. Bacalah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini biduan nita undangan kita dari Malaysia Timur, yaitu dari Kuching Sarawak, akan menyumbangkan sebuah lagu yang berjudul Eriks. Siapakah dia biduan nita itu? Tidak lain dan tidak bukan, inilah Fatimah Razak.
Berkata mesra sepanjang umur cinta subur. Setahun manja memujuk daku tiap waktu. Dibuat janji selalu setia dalam dada. Oh terunaku, jangan kau lupa yang hatiku kau dah goda. Kau tetap ku sanjung dan puji. Oh Eris bak bintang di hati. Memang ku tahu usahlah rahsia hasrat jiwa. 1000 tahun sabarku nanti dalam sunyi. Senyuman manis engkau Eris. Berkata mesra sepanjang umur cinta subur. Setahun manja memujuk daku tiap waktu. Dibuat janji selalu setia dalam dada. Oh terunaku, jangan kau lupa yang hatiku kau dah goda. Kau tetap ku sanjung dan puji. Oh Eris bak bintang di hati.
Tak apa. Saya bawa dia. Mana pintu? Hello, my darling. I ding tonight. Hello, my darling. I better ding tonight. Hello, darling. I better ding tonight. To my ding tonight. Hello, my darling. I love Apa ni Pak Haji? Hidup dah. Mari tidur sama abang, sayang. Apa Pak Haji nak gila ke? Ya, abang gilakan kau, sayang. Mari, sayang. Abang nak peluk. Jangan lari, sayang. Mari, sayang. Jangan lari, sayang. Pak Haji, saya bukan perempuan. Untuknya dan engkau, sayang. Selamat aku. Awak lambat hari ni. Ada apa-apa ke? Tentu. Banyak pemuda-pemuda kena tangkap, termasuk yang masih sekolah lagi. Apa pula halnya? Apa lagi? Madatlah. Sebab itu saya beritahu awak, si Osman tu mesti diawasi. Jangan terlampau dia beri manja. Saya percaya pada budak tu. Jangan awak bimbang kasut sangat. Awak tahu, pemuda-pemuda yang kena tangkap tu, anggapan orang tua mereka sama juga dengan anggapan awak tu. Sudahlah. Terus kita dah lama menunggu. Beletih aja. Macam budak tu musuh awak saja. Biar sesal dulu, jangan sesal kemudian. Nanti awak juga... Dah. Makan dulu.
ada satu lagi. Salah seorang kawan sekerja dengan saya ada mengatakan, Apa dia? Abang Awak Haji Kejut Kenapa? dengan berpakaian moden dan memakai rambut Beatle, dia berjoget di kelab malam. Astagfirullah. Apa awak cakap ni? Saya tak percaya. Dia begitu kedekut pergi kelab malam. Tak mungkin. Saya juga tak percaya Haji Bagir tu. Tapi bagaimana pula dengan si Samad drivernya? Si Samad mana ada? Dia pun sama menari. Jangan-jangan si Samad dengan orang lain tak? Saya cuba nak menyelidiki dan nak saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Tapi jangan lupa si Osman tu. Sejak bertemu hatiku merindu wajahmu berseri menawan. Mungkinkah ini tandanya cinta suci yang telah lama ku cari? Jangan biarkan hayalan hidupku dilamun gelora asmara. Daku kecewa seandai jika tiada sinar hidupku gerhana. Ku harap kau mengerti hatiku, jangan risau dan ragu. Tak sanggupku berdendang sendirian, ku menunggu kasihmu. Usah kau pergi menghilangkan diri, hasratku tak sabar menanti. Ingin bertemu bersamamu selalu, agar cintaku berpadu. Ku harap kau mengerti hatiku, jangan risau dan ragu. Tak sanggupku berdendang sendirian, ku menunggu kasihmu. Usah kau pergi menghilangkan diri, hasratku tak sabar menanti. Ingin bertemu bersamamu selalu, agar cintaku berpadu. Agar cintaku berpadu. Agar cintaku berpadu.
Apa kabar Pak Haji? Anak Haji. Baik Pak. Bagaimana keadaan Adinda Salma? Adinda Salma pula. Syukur alhamdulillah. Nyampah. Salma, ini Abang Hajinya datang. Layanlah, Bapak ada kerja di sana. Tak ada masa, Pak. Pak, kerana Adinda penat dan sangat sibuk, saya minta diri dulu, Pak. Saman, balik. Salma! Ada apa, Pak? Kau kurang ajar betul, ya? Apa pula, Pak? Kau boleh jawab begitu kesal sekali, ya? Kenapa kau tak layan Haji Kejut tu? Si tua bangka tu. Biadab! Bapaknya! Awak memang tak berhati perut. Biar dia mampus. Bikin aku malu. Aku malu dibuat oleh Salma tu. Engkau bilang dia duga. Engkau pun tak apa. Bertenang, Pak Haji. Kita mesti bersabar. Sebab ini adalah ujian. Ujian kepala otak kau. Aku rasa si Salma tu ada main kong kali kong. Apa tu kong kali kong, Pak Haji? Aku rasa dia ada orang lain. Selain dari aku. Mungkin orang tuanya pun tak tahu. Jadi Pak Haji mau siasat. Kalau mau, saya ada alamat biro penyiasat dan biro tukang pukul. Bagus tu. Mana dia? Mana ketaruh ni? Ini dia. Biro penyiasat dan biro tukang pukul. 3 bersaudara. Nombornya 666. Itu polis. Polis 999 dah. Halo. Ya. Boleh. Alamatnya? Baik. Saya akan sampai hari ini juga. Ada kes. Ini ada kes besar. Kes bunuh kah? Belum tahu. Tapi kita mesti menyiasat. Sat. Apa Sat? Sat lekuk kah? Itulah. Aku suruh belajar bercakap, tak mau. Yang kau tu bercakap, dah betul. Sudah. Bersiap. Kali ini, kita jangan lepaskan peluang ini. Kita buktikan pada masyarakat.
Kita, Biro Penyiasat yang terhadap. Tinggal, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biro? Pak Haji, ini mereka dari pejabat biro. Ya. Haji Kecut. Ya. Badrul. Ya. Silakan. Badikul. Silakan. Samdul. Ya. Sabar. Sila duduk. Saman. Pasal air. Nak buat apa, Pak Haji? Nak mandikan mereka? Hah? Dah gila kau ni? Buat kopi. Kopi dan gula dah habis. Tak apa. Jangan susah-susah. Kami dah minum. Kalau begitu, bagus. Tak payahlah. Ekonomi, Pak Haji. Tapi saya belum minum. Mari ke dalam. Pergi minum air paip. Ahmad! Ini duit. Beli kopi. Kes macam ni salah dari segi undang-undang. Apa pula salahnya? Nak menyelidiki belakang orang. Apa lagi perempuan? 2 kali salah. Maksud Pak Haji, bukan belakang orang tu nak diselidiki. Latar belakang. Apa yang dia buat. Luar tahu dari Pak Haji. Ada faham? Kalau itu fahamlah. Kita sanggup. Cengkeramnya 125 dulu. Bila selesai, bakinya 275. Boleh jelaskan? Okey? Alamak! Ngapa mahal begitu? Tak boleh kurang ke? Ini bukan ikan di pasar. Mau tak mau, mesti terima. Samad! Ini penyamun awak. Pakai paksa. Biar saya telefon polis dulu. Buruk padanya.